Bukan air je mengalir, tapi sebenarnya pahala pun turut mengalir. Bila kita buka paip air kat rumah kita, air jernih, boleh terus ambil wuduk atau minum. Tapi dekat Kemboja tuan-tuan, mereka sebenarnya menadah air hujan ataupun cedok air paip dekat belakang. Sebenarnya ribuan keluarga Islam yang hidup tanpa sistem air paip. Anak-anak terpaksa minum air keruh, menyebabkan sakit mereka ni berulang dan menyebabkan pengajian mereka sekolah terhenti. Sebenarnya krisis air bersih di pendalaman Muslim sebenarnya di sana sangat kritikal. Setiap hari kadang-kadang mereka minum air kotor. Nyawa pun boleh terancam sebenarnya. Dengan satu pergi wakaf, anda sebenarnya memberi mereka air bersih untuk minum, masak dan mandi. Kesihatan yang lebih baik, harapan masa depan anak-anak Muslim di Kemboja. Pembinaan perigi seterusnya akan bermula bulan ini. Nama anda atau arwah tercinta akan tertera di perigi tersebut. Tekan WhatsApp sekarang sebelum projek ini kita tutup dan kita mulakan projek di sana. Sebenarnya bukan hanya air sahaja yang mengalir, pahala kita juga akan mengalir sehingga ke akhirat.